Baju merah baki, andai kata kami gugur semu, taburlah bunga di atas karang. Pak, korang tak nak dengarkan nyanyi? Hujan dengar saya nyanyi. Saya nak dengar. Saya suka dengar. Wow. Tak tahu nak cakap apa. Speechless. Makan ya. Jadi Jerombi. Okay. Sekarang ada lagi 11. Kurang daripada 11 lah. 12. Bukan kita dah shoot definitely shot more than 11. Tak. Ni baru setengah. Ni baru setengah. Maknanya 11. Ni design yang kita perlu ada baju. Gimana dia 11? Saya rasa kalian sedang memanipulasikan. Ni mesti cikgu mat dia start dengan nombor 4. Lepas tu dia terus cepat. Dia akan check lepas ini baju-baju yang telah berterabur di atas sofa. Ya, saya Dia tak kira. Uish. menggunakan bahasa dengan settle. Dewan Bahasa dan Bahasa. Kerana kita perlu memanfaatkan penggunaan bahasa ibunda negara. Walaupun pada masa tu dia tak tahu apa itu weight scale in Malay. Oh, saya tahu. Perbezaannya adalah penggunaan. Dia tak tahu pembalik. Agak-agak tak tahu. Aku dah suka makan apa balik. Tapi mengaku tak masa dia tak tahu nama Tak dia. suka lupa. Bahasa Inggeris pun saya tak tahu. Lupa namanya. Sebab bila tengok kamu terpegun, lupa segala-galanya. Diam terus. Manis bahaya lah Bahaya Bella. Bahaya lah. Oh, mulut you tak manis? Takkan nak kata mulut you asam tak? Apa tu? Jack, bilang biru hujan dia. Atas. Ui. Kenapa? Ni. Cantiknya cicaknya. Dia macam itu bukan cicak biasa lah. Tengok dia macam cicak Spiderman. Spiderman. Yang risau dia datang kat Bella, ambil I squish je. Apa dia? No cicak will be in your way. Ni lah. Bella nak squish punya lagi. With your hand. Yes. With your bare hand. Palm of my hand. So cicak tu takut. Cicak tu dah dengar dia lagi tu gerak. Betul lah. Tapi cicak tu gelak kot. Dia lagi gelak tapi dia takut. Gerak ni. Ish, terbalik terus kan? So korang cantik kan baju Purveda tahun ni? Very limited. Ini orang tak tahu tau. Orang cakap setiap mungkin kita promosikan bila pergi dia tak ada. Sebab bukan pasal dia tak ada. Memang kita keluarkan sikit saja untuk setiap design. Yes. Dia kan tak Setiap ada design dia ada dalam 50 to 200 pieces saja. So siapa cepat kita dapat. tak, siapa cepat dia bahagia. Dia dapat. Dia kena we need to lighten up the mood. Untuk Tak, sebab sekarang ni ni yang dia nak explain kat korang. Purveda dia orang nak buat kelainan di mana tak nak contohnya keluarkan satu design, keluarkan sampai beribu-ribu so kita sama dengan ramai orang. dia nak semua orang ada keunikan masing-masing untuk meraihkan pelbagaian dan perbezaan di antara kita semua. Dia suka warna apa? Apa-apa warna yang suka. Kita tahu tak isu hitam putih. Tak. Very simple. Tapi baju lain Purveda tak ada pun. Ada. Ada warna hitam pun pernah pakai. Putih pun pernah pakai. Tak, untuk perempuan. Untuk perempuan. Sebab isu putih. Kalau nak masuk arah isu pink. Apa dia? Jadi dia hitam putih juga. Tapi pada masa sama dia ada warna-warna lain. Dia kadang-kadang mesti grey. Itu dia ikut hari dia. Ikut mood.
Arah dia suka warna macam sepaya biru tapi tak begitu biru. Atau light blue. Arah dia suka makan Oh, dia suka kimchi. purple. Dia suka makan kimchi. Ya. And then dia suka Dia pun suka makan kimchi yang tak suka. Dia suka makan daging Huh? yang dekat Makan Pedi. sayur. Bella nak makan sayur. Ada lah. Mesti kuat makan sayur. Hari tu I bawa Pedi untuk cuba makanan dekat pavilion. Aku kok je. Apa food court je? Macam lah saya tak makan kat food court ya. Takut lah nak bawa YG pergi food court. Yelah kan selalu macam satu hotel, you know. Rasa terbalik ni. Datuk, Pasir Tansri. Rasa dia terbalik ni. Nak saya ceritakan tak apa? Kalau saya ceritakan terduduk, terduduk tak cukup terduduk, kamu terjatuh terbaring terus. Jangan, banyak rahsia dia. So, Alhamdulillah hujan makin lebat. Hujan makin lebat dia kat kita. Tak lah, dia